terdapat dua doa bagi mereka yang tidak boleh tidur ataupun melelapkan mata. Terdapat dua riwayat di mana doa yang berkaitan tidak boleh tidur. Yang pertamanya, riwayat daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana aku tidak dapat tidur. Maka Rasulullah mengajarkan kepadaku supaya aku membaca. Apakah doa itu? Allahumma gharatin nujum wa ada'atil uyun wa anta hayyu qayyum la ta'khuduka sinatun wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Maka kata Zaid bin Sabit, maka aku pun membaca doa di atas, lalu Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penyakit tidak dapat tidur yang ku alami. Riwayat yang kedua iaitu riwayat daripada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahawa beliau telah mengalami penyakit tidak dapat tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat, yakni doa, apabila kamu membacanya nescaya kamu dapat tidur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Allahumma rabbas samawati wa ma adallat wa rabbal ardina wa ma aqallat wa rabbas syayatini wa ma adallat kun li jaran min syarri khalqika ajma'in an yafruta alayya ahadun minhum aw an yatagha azza jaruka wa tabaraka ismuk. Maka Khalid bin Walid pun membacakan doa tersebut, lalu beliau dapat tidur. Jadi ini adalah dua doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan berkat kita membaca doa ini, Allah mempermudahkan untuk kita tidur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, insya-Allah.